Salam satu Malaysia, anda bersama saya Aisyah di dalam berita IT yang mensajikan isu-isu berinformasi. Asimo, robot buatan Honda yang dikenali ramai, baru-baru ini telah dikemaskini lagi dengan Autonomous Behavior Technology. Dalam erti kata lain, Asimo kini mampu bergerak sendiri tanpa input daripada manusia. Cabaran utama dalam mencapai usaha ini adalah untuk menseimbangkannya supaya mampu berjalan seperti manusia tanpa terbalik. Seterusnya adalah untuk memberi Asimo kapasiti untuk mengenal pasti pergerakan sekitarnya dan terakhir untuk menjadikannya mampu membuat keputusan mengenai kelakuan yang sesuai dengan persekitaran. Selain itu, Asimo baru ini mampu mengenal pasti suara walaupun bercakap secara serentak. Ia juga lebih ringan daripada model sebelumnya. Berita seterusnya, seorang bapa kepada 2 orang anak menerima habuan sekurang-kurangnya $190,000 setelah memuat naik video anak-anaknya itu. Video bertajuk Charlie Bit My Finger telah meraih seramai 400 juta penonton. Walaupun ianya hanya dirakam menggunakan kamera berkualiti rendah, video tersebut pertama kali dimuat naik pada tahun 2007 dan beliau berkata walaupun video tersebut hanya berdurasi 56 saat, tetapi ianya telah mengubah kehidupannya. Seterusnya, jika anda masih tidak berpuas hati bermain permainan Angry Bird di tablet bersaiz 10 inci, kini anda boleh merasakan kepuasannya. Dengan kemunculan tablet terbesar di dunia bersaiz 65 inci, dibangunkan oleh sebuah syarikat berpusat di Istanbul, ianya mempunyai ciri yang sama seperti tablet biasa. Walau bagaimanapun, ianya masih perlu disambungkan dengan tablet asal. Pada masa ini, tablet raksasa ini boleh mengiktiraf 2 pemain sahaja. Tetapi syarikat tersebut sedang dalam usaha menjadikannya berbilang pemain tidak lama lagi. Selain itu, ianya mempunyai ciri-ciri seperti dual kamera, slot micro SD dan internet. Namun, ianya masih sekadar prototipe. Sekian dari saya Aisyah dan ini adalah Berita IT. Teruskan menonton Digitech untuk lebih informasi.